Baik, yang ini datangnya daripada Kak Norma. Assalamualaikum Gizi. Waalaikumsalam. Kakak ingin ketengahkan peristiwa. Ini berlaku di rumah kakak. Pukul 1 pagi, orang ketuk pintu rumah. Kakak dengan suami tengah tidur. Yang kejutkan anak. Anak takut nak buka pintu, anak gadis yang berusia 13 tahun. Katanya, Mama, ada orang ketuk pintu. Dalam keadaan berbisik lah. Dia kejutkan kakak. Bila kakak berada dekat katil, kakak bangun. Kakak dengar betul-betul. Dalam hati ini bukan ketuk. Ini hentak Casey. Kuat. Boom, boom, boom. Gitulah di depan pintu rumah. Suami dengan kakak dengan suami yang tengah baring di atas katil. Turun dari katil. Berjalan ke depan. Suami yang ada di hadapan untuk buka pintu dan tengok siapa yang ada di luar. Bila sampai depan pintu, suami pegang pintu nak buka. Bila suami buka perlahan-lahan, tengok di luar rumah tidak ada sesiapa pun. Suami buka pintu besi, jenguk dekat luar kiri dan kanan, pun tak ada sesiapa. Rasa pelik sangat. Kemudian suami kata, adalah masuk tidur. Anak kakak yang berusia 13 tahun ni takut pula nak tidur. Dia minta kakak tolong temankan dia tidur sebilik. Kakak pun temankanlah anak kakak. Kami berdua tidur di atas lantai beralaskan tilam lah. Sebabnya katil anak kakak single bed. Jadi, bila tengah baring, Casey, kakak baring memandang anak kakak. Belakang anak kakak ni adalah katil single bed anak. Sekali tu dalam keadaan kakak separuh mengantuk nak tidur, separuh sedar. Mata terkebil-kebil ni, anak masih lagi berbual dengan kakak. Tengah bercerita dengan kakak. Kakak ni dah mengantuk sangat sampai terkebil-kebil. Dalam saat terkebil-kebil tu, kakak terperasan dekat atas katil anak kakak, macam ada orang tengah baring. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Bila kakak terperasan macam ada orang tengah baring, daripada mengantuk, kakak terbangun seketika dan kakak tengok dekat atas katil, tak nampak sesiapa. Tapi bila dalam keadaan separuh mengantuk dan separuh sedar, kakak nampak Casey, ada orang tengah baring. Kakak pun baca bismillah dan juga baca Al-Fatihah. Lelapkan mata, suruh anak tidur sekali, tidurlah sampai ke pagi. Tapi sekarang masalahnya ni, persoalannya, siapa yang semalam menghentak pintu rumah kakak pukul 1 lebih pagi? Sampai sekarang tidak ada jawapannya dan tidak tahu siapa yang berbuat demikian. Terima kasih dan selamat tengah malam.